kerana kami telah menyertai pertandingan podcast Diary Murid 2025. Apakah perasaan Aibu sendiri sebagai panel dalam podcast setelah melalui sasaran semasa berlaku podcast tadi? Sekarang saya rasa macam lega sikit, macam pressure dah off. Sekarang kita hanya kena tunggu result je. Doakan yang terbaik lah ya. Baiklah, insyaAllah. Apakah perasaan Fatihah sendiri selepas melepasi sasaran tadi menjadi seorang moderator? Macam takut lah sebab mula-mula dah gigil. Lepas tu dah lepas okey dah. Okey, adakah korang berdua yakin yang korang akan menang dalam podcast nanti? Bagi saya insyaAllah akan dapat nombor 3 ataupun 2 lah.